wahidun, ithnani, thalathatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, thamaniyatun, tis'atun, asharatun, ashruna, thalathuna, arba'una, khamsuna, sittuna, sab'una, thamanuna, tis'una, mi'atun, mi'atani. Ini adalah tulisan yang perlu ditulis dalam nombor. Khamsatun, mula daripada sa, wa thalathuna. Ini kalau 2 digit. Khamsatun wa thalathuna. Tetapi untuk tukar nombor, kalau ratus, dia kena mi'atun. Mula dengan mi'atun, kemudian baru khamsatun wa thalathuna. Mula daripada mi'ah wa khamsah wa thalathuna. Kalau puluh, mula daripada sa, puluh. Kalau ratus, mula daripada ratus, sa, puluh. Murid perlu ingat di belakang nombor puluh ada huruf waw nun. Puluh ni ada waw nun. Waw nun ini maksudnya puluh. Kan? Lihat perubahan daripada sa ke puluh. Thalathatu, thalathuna. Thalathatun ni. Thalathatun, thalathuna.